diperhatikan oleh orang-orang kafir. Kita diperhatikan oleh wanita-wanita yang bukan Islam. Dia tengok apa orang Islam ni pun. Masuk live cari jodoh dengan aurat tak tutup. Dengan kata-kata konon nak bercinta, nak mengurat-ngurat. Allahu Akbar. Istighfarlah tuan-tuan. Istighfarlah kita. Patut waktu ni kita sama-sama fikir macam mana kita nak menolak segala bala-bala Allah yang akan berlaku esok lusa kita tak tahu. Marilah sama-sama tuan. Saya menyeru. Saya tak boleh nak benci sebab ini perintah Allah. Allah tak bagi saya benci tuan-tuan, tapi perangai yang tak betul kita kena benci perangai itu. So dengan cara kita tegur si pelaku supaya jangan ulang benda yang sama, dan kita jangan ikut apa yang mereka buat. Itu cara kita nak mencegah kemungkaran. Bukan kita benci si pelaku. Si pelaku pun hanya satu manusia yang Allah ciptakan. Allah yang letakkan keburukan. Nak tengok macam mana tindakan kita sebagai pemerhati. Kita nak aibkan dia ke, kita nak susahkan ke, atau kita nak ajak dia kembali pada Allah, ajak dia bertobat. That's the way, very simple. Ajak dia bertobat, Allah akan ubah dia. La haula wala quwwata illa billahi